Harga rumah dijangka tak naik mendadak tahun ni, Reda. 6 hari bulan Januari 2026. Harga rumah di Malaysia jangka kekal stabil sepanjang 2026 dengan peningkatan hanya 1 hingga 2% selari dengan keupayaan pasaran dan kemampuan pembeli. Demikian menurut Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan, Reda. Presiden Reda, Dato' Ho Hon Sang berkata, sektor pembinaan berdepan tekanan kos akibat kenaikan harga bahan binaan, penguatkuasaan kawalan logistik serta pelaksanaan cukai tertentu. Pemaju tidak mempunyai ruang untuk memindahkan sepenuhnya kos kepada pembeli. Ini sebenarnya dah lama dah. Sekarang baru mereka sedar yang mereka tak boleh pindah kos kepada pembeli lagi. Okey? Sebab jurang antara pendapatan dengan harga rumah sudah makin lama makin tinggi. Dan segala maknanya marketing rebate lah, cashback lah, malah memudaratkan keadaan. Okey, dah tinggi jadi lagi tinggi kerana ada bagi cashback, ada bagi rebate semua ni. Okey? Kenaikan harga jualan sekitar 1 hingga 2% saja adalah realistik dan bukan 10 hingga 20% secara mendadak. Sejak bila hartanah naik 10 hingga 20% secara dalam satu tahun? Tak ada. Kalau tak silap saya, yang pernah saya lalui lah tahun 2010 hingga 2014 pun 8-9% saja. Adalah yang mungkin sampai 10 hingga 20% ada. Tapi tak banyak lah. Sekarang ni nak tengok 10%. itu mungkin susah nak cari. Tapi tengok. Yang pentingnya harga hartanah untuk orang awam, untuk masyarakat, tak naik secara mendadak. Kalau naik secara mendadak, mana kita nak tinggal? Peningkatan kecil dianggap mencukupi untuk menampung mana-mana kos tambahan. Dato' Ho menjelaskan sektor hartanah dan pendidikan negara masih bergantung secara besar kepada bahan binaan tempatan bagi projek berskala kecil dan kebanyakan bahan diperoleh dalam pasaran domestik. Sebab tu dikatakan pasaran hartanah pembinaan ni adalah satu pasaran yang sangat penting bagi negara kita dari segi ekonomi. Okey? Kalau kita tak buat bina bangunan, buat pembangunan, bina kondo lah, mana-mana macam ekonomi tak boleh jalan. Okey, GDP tak ada, orang tak ada kerja, tak boleh bayar gaji. Itu sebab kita buat. Okey, dan bahan-bahan yang pembinaan pun boleh dibekalkan kepada industri ini sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada pelbagai sektor. Okey, bukan hanya bank, bukan hanya pemaju, banyak-banyak lagi. Mengulas kenyataan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, kerajaan tidak menolak kemungkinan melonggarkan syarat import sekiranya langkah itu diperlukan bagi memastikan kos bahan binaan kekal rendah dan tidak membangkangkan rakyat. Ini adalah kenyataan Perdana Menteri yang tentang rumah makin mahal, bahan binaan makin mahal. Jadi Dato' Ho tak menolak, berkata bahawa kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk melonggarkan syarat lah. Perdana Menteri ada kata yang tidak menolak kemungkinan melonggarkan syarat agar import lebih bahan binaan yang lebih murah, jadi kita dapat rumah yang harga murah juga. Biasanya semua ni atas kertas pelaksanaan nampak sempurna, bila plan nampak sempurna, bila pelaksanaan itu adalah yang satu yang kena dikawal. Kalau tak akan jadi macam kartel. Ada segelintir pihak yang monopoli bahan binaan akan jadi sama atau malah lebih tinggi daripada domestik. Okey? Tujuan membenarkan import adalah memang adalah tujuan yang baiklah. Pastikan harga barang kekal kompetitif, tidak menjejaskan kemampuan rakyat membeli rumah. Nak bagi kita semua ada rumah. Okey? Total kepada bayaran pun tertinggi bagi bahan asas seperti keluli. Kos yang naik, bahan asas seperti keluli dan besi memang naik. Itu tak boleh lah, satu dunia pun naik. Jadi menjadi efek kepada harga jual hartanah. Kos operasi, kos pembinaan turut meningkat. Kos operasi dah meningkat, kos rus pun meningkat. Kesan SST, penguatkuasaan pihak berkuasa terhadap lebihan muatan roli.
penguasaan pihak berkuasa ni adalah perlulah, sebab banyak lori yang besar kan, dia muatan melebihi had, dan apabila kemalangan berlaku, mulalah tuding jari ke sana sini. Ini adalah perlu. Okey, bagi saya adalah perlu. Kos pembiayaan jangka meningkat sehingga 2 hingga 3%. Secara keseluruhan, pasaran perumahan 2026 dilihat sebagai stabil dan berhati-hati tanpa lonjakan harga yang mendadak, sari dengan realiti ekonomi semasa dan keutamaan terhadap kemampuan rakyat untuk memiliki rumah. Okey? Jadi dari sini anda boleh nampak macam mana pun akan naik. Sebab setiap tahun inflasi ada, tak mungkin harga rumah tak naik. Sebab inflasi, harga bahan-bahan, harga binaan semua tu akan naik. Jadi walaupun rumah anda tidak mempunyai kenaikan harga yang tinggi, inflasi tetap ada dan tetap akan naik. Jadi apa yang anda boleh buat sebagai yang belum beli rumah? Kalau yang belum beli rumah, sekarang anda nak beli daripada pemaju, sekarang adalah masa yang bagus. Sebab pemaju pun tak boleh jual tinggi kan, dan mungkin pemaju ada stok yang belum terjual. Unit yang dah siap belum terjual, anda boleh nego harga. Kenny, boleh nego harga ke dengan pemaju? Boleh, mestilah boleh. Anda cuba tanya, okey? Dan kalau anda lihat di pasaran sekunder, subsale, bank pun sekarang ada tolong, bawah 500,000 boleh dapat 100% loan. Ada banyak hartanah yang sesuai dan sebenarnya murah, besar dan lebih selesa daripada yang baru, mahal tapi kecil. Tapi ramai yang tak tengok hartanah di pasaran sekunder yang sudah siap, pasaran subsale, kerana mereka beranggapan beli rumah tersebut di pasaran subsale tu perlukan banyak duit. Ya, memang anda perlukan duit, tak boleh kosong tapi ada caranya untuk kurangkan modal yang anda perlu buat. Salah satunya adalah pembiayaan 100%. Okey? Jadi di sini saja saya nak akhiri perkongsian saya. Ingatlah, apabila satu pintu tutup, ada pintu yang lain yang boleh anda buka. Okey?